Boleh lah nak gol lah Ustaz. Oh. Sebab mau beli tepi jalan. Oh banyak oh. Mari banyak. Ui besarnya benda. Tubik susu warna putih. Bukan adik. Inilah realiti air di jeli. Bukan kita sapaskan lagi ke Sungai Dendung. Bawa mekuk kipah sebab kita nak pergi cari etok. Pah dilepas raya etok jebok dia panggil. Nak buat bunga ke tempat lah. Bunga apa tu? Apa tu menurut? Abaju bahagia nyelamat. Boleh pergi belakang. Boleh pergi belakang. Ni. Ni Abeli. Jadi kalau mai sini bayar parking seikhlas hati. Ya idea saya. Ni. Kau tengok idea. Ya Allah idea. Macam bukan dekat Kelantan. Air macam bukan dekat Kelantan. Oh dia bawa kotak-kotak tu. Ni kita nak ginang kereta ni. Dan kipah. Ni tu nak penuh dari kotak ni. Ni kita curi kat Cameron Street Cafe. Kedai viral di Kuala Kerai. Jenis air. Apabila masuk dalam air. Kaki saya putih bersih ni. Masuk dalam air ni. Bukan edit. Inilah realiti air di jeli. Bukan edit. Tadi Abeli kata ujung sana tu. Etok banyak di ujung sana. Bawah pokok tu. Tu kat pasir tu. Kita kena pergi kat pasir tu. Tempat ada pasir gini. Kita kena kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Ni ada ni. Oh besar etok. Besar. Besar tak hidung. Perah pun ada juga. Oh besar etok. Dapat dah set awal. Ni etok. Bukan hak ni. Comel ni. Hak ni boleh gula sehari dah ni. Sehari boleh gula ni. Atak. Ada banyak. 1 2. Ni. Okey. Dapat ni. Ni. Tapi anak anak saja. Oh banyak oh. Mari banyak. Tapi kecil-kecil belakang lah etok nak gulakan Buat open house gun nasi awak tengok pesan-pesan ni. Tengok dah. Banyak dah. Ya dah. Boleh lah nak gol lah pesan ni. Si awak. Cari lagi. Air comel. Air Gini molek. Siput ada. Tak sikit. Tak ada mampu dah. Ada mayat. Mayat Kita dapat jenazah. Jenazah etok. Jenazah etok. Etok kita banyak dah. Boleh lah nak gol lah. Banyak etok dia banyak kawasan teduh. Lepas tu lapa-lapa ada wahara. Boleh makan wahara ni. Jangan kita ngokah makan wahara. Tapi tak boleh makan. Kalau mati lah. Tapi orang tua kata ada cara nak Cuba. tahu orang boleh makan. Jangan lah. Tengok burung makan kata. Cari burung mana? Pengukai. Lagi makan wahara. Awak rasa boleh makan dah wahara? Sila komen. Kalau boleh makan, boleh makan. Kalau tak boleh makan, maksudnya saya innalillah lah. Wahara ke apa ni? Wish, omel. Tubik susu warna putih. Getah. Kung. Boleh makan ke? Tak tahu kah kung. Tak boleh makan. Yang ni. Hilang ni. Bijak. Omel. Disebabkan etok tak ada, kita mandilah. Bekas hanyut. Oh, judek kau ke. Jatuh habis etok tak tumpah ni. Apa dia gun ni? Sore 2 ekor. Sore 2 ekor. Banyak kita boleh wes awak. Okey, lepas hari etok kita mandi pula. Air juga ni gila si awak. Etok settle dah. Lalu ni kita mandi pula. Awak takkan dapat cari air sejernih ini di tempat lain lah. Hanya di jeli si awak. Kejernihan air dia. Etok tu dah habis dah. Pupuh dah. Sebab orang terlalu ramai cari etok. Dia jeli ni sebenarnya. Dia indah je. Tapi tak ramai orang yang... jadi saya haraplah macam kalau si awak ni nak pergi melancong, nak healing-healing yang murah, percuma, mari je jeli. Banyak sepanjang Sungai Pergau tu awak boleh buat macam-macam aktiviti tak ada. Selamat. Dia ada benda besar-besar ada. Ui besarnya benda ni. Ni awak panggil gap. Tiba-tiba muncul besar panjang ni kena atas kepala ni. Sedap molek lah mandi ni. Ini awak boleh piknik. Awak boleh piknik ada meja. Tapi jagalah kebersihan. Duduk piknik meja. Gerai-gerai ada. Makhluk gap ni. Miau. Awak nak tegap apa benar ni? Awak ni binatang tegap apa sebenarnya? Siap ke awak? Jangan lupa, siapa-siapa sini, awak masuklah derma dalam ni. Derma kena masuk dalam ni. Supaya orang boleh guna untuk kebersihan lah. Okey, realiti. Berapa kita, bawahnya kita dapat? Etok tunjuk-tunjuk. Ni hasil pencarian etok kita dah. Si awak. Jeng-jeng. Tu dia. Tu banyak dah. Boleh rasa 0.02 kilo. Jadi, siapa-siapa nak cari etok, inilah realiti mencari etok di Sungai Dendung. Untuk mandi tu boleh lah. Untuk pera tu, untuk makan tu baik mau beli tepi jalan lah sebenarnya. Besar kita jalan ni kecil nak makan. Kita pun kalau si awak hang mana igat etok, kalau boleh lepas lah semula. Kalau kecil. Itu lepas semula. Supaya dia dapat membiak jadi besar. Biar orang lain pula mari igat. Kalau nak makan etok beli. Jangan ambil etok sung lah kalau boleh. Beli lah.
Biar dia duduk sini deh. Jadi di sini. Biar orang kata tak pupuh lah etok sini. Jadi siap orang main kutip etok untuk ambil pengalaman boleh. Untuk ambil pengalaman kau boleh. Tapi kalau nak ambil nak masuk tu bokek-cek tu lepas lama lah.